Saya mendengar dengan teliti, ada pandangan-pandangan yang sangat mendalam, sangat tegas, ada juga yang pedas, tetapi inilah keberanian yang kita perlukan. Kita tidak boleh lari dari realiti. Masalah bangsa mesti dilihat secara jujur sebelum dapat diselesaikan dengan berani. Daripada semua pembentangan tadi, saya merumuskan keresahan Melayu hari ini berlegar kepada 4 persoalan. Pertama, keresahan tentang asas perlembagaan. Adakah kedudukan Islam, kedudukan bangsa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu serta hak Melayu dan Bumi Putera akan terus terjamin atau terus dipersoalkan? Itu yang pertama. Keduanya, keresahan tentang kelangsungan hidup. Adakah orang-orang Melayu 10 hingga 20 tahun akan datang masih mampu untuk survive, meningkatkan pendapatan, memiliki pekerjaan yang baik dan masa depan anak-anak terjamin? Ketiga, keresahan tentang keadilan sistem. Persoalan yang timbul, adakah peluang ekonomi, pendidikan dan pembangunan benar-benar sampai kepada anak bangsa atau hanya berlegar dalam kalangan kumpulan tertentu saja? Yang keempat, keresahan tentang perlindungan dan kestabilan. Persoalannya, adakah kerajaan hari ini cukup stabil, cukup tegas dan cukup berani mempertahankan asas negara apabila ia diuji? Inilah 4 isyarat besar yang mesti kita jawab, di mana pengurusi-pengurusi teras tadi kesemuanya berjaya membentangkan dengan berani fakta-fakta yang ada di hadapan kita. Keresahan yang bagi saya, inilah realitinya yang ada di hadapan kita, di mana keresahan yang mungkin selama ini tidak diurus, jika tidak diurus seterusnya, akan menjadi kemarahan pada orang Melayu. Sifat orang Melayu, dia menyimpan. Akhirnya menjadi amok. Tidak ada bangsa lain dalam dunia ni ada istilah amok. Hingga dalam Oxford Dictionary pun amok ni hanya ada pada orang Melayu. Jangan sampai orang Melayu amok jika keresahan ini tidak kita santuni. Kemarahan yang tidak dipimpin pasti akan menjadi perpecahan. Saya ingin tegaskan sekali lagi, kita tidak perlu memohon maaf apologetik. Saya bersetuju sangat apabila bercakap tentang keresahan Melayu Islam ini. Selagi kita berpijak kepada perlembagaan, selagi kita menghormati hak semua kaum, dan selagi kita menjunjung keadilan, memperkukuh Melayu bukan ancaman kepada sesiapa. Tidak langsung kita niat begitu. Bagi saya, Melayu ibarat akar dan batang kepada pohon Malaysia. Ini disebut oleh Profesor Satta tadi. Kaum-kaum lain pula merupakan dahan dan ranting yang turut menyuburkan pokok yang sama, sehingga akhirnya berbuah kemakmuran yang dapat dinikmati bersama. Bangsa teras yang stabil adalah asas kepada Malaysia yang stabil. Jadi kalau saya boleh rangkumkan pertemuan kita hari ini, pertama, bagi teras agama, mesejnya, risalahnya jelas. Keresahan Melayu Islam hari ini bukan sekadar soal ibadah. Bukan soal as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin waman tarakaha faqad hadamaddin. Bukan itu. Tetapi soal identity,
soal keyakinan dan perlindungan institusi. Disebut oleh Profesor Datuk Dr. Ishak tadi, 95.8% responden bimbang identiti Melayu terjejas tanpa asas Islam. Dan data juga atas kajian itu memperlihatkan 91.4% melihat isu halalan thayyibah perlu diperkasakan. Ini satu isyarat besar yang mesti dijawab dengan tindakan. Kebetulan saya pengerusi Majlis Halal Negara. 67% produk-produk halal dikeluarkan oleh pengusaha bukan Islam. Kita perlu mengintegrasikan soal itu. Produk Islam bukan hanya untuk orang Islam. Produk Islam adalah untuk semua agama. Sebab halalan thayyiban ini scientifically diuji. Kebersihannya juga terbukti. Jadi kita mesti keluar daripada kepompong bahawa halal ini untuk orang Islam. Tidak begitu. Jadi dalam isu halal kita tidak boleh hanya bertindak selepas berlaku pelanggaran. Membatalkan sijil selepas masalah berlaku tidak mencukupi. Kita perlukan sistem pencegahan yang lebih awal dan lebih bertanggungjawab. Sebab itu saya yakin di dalam Dewan ini, setuju dengan saya, mencadangkan setiap syarikat pemegang sijil halal JAKIM diwajibkan mempunyai eksekutif halal sepenuh masa dan berjawatan tetap. Kerana mereka mempunyai kelulusan daripada institusi pendidikan tinggi dan mereka mesti memantau segala pematuhan halal dalam operasi harian. Kita juga perlu memperkenalkan fungsi halal auditor bagi menyemak iklan, pembungkusan, menu, platform digital dan bahan pemasaran supaya istilah yang ada di papan tanda Muslim friendly, no pork, no lard, and Muslim choice. Kita tak mahu itu semua. Kita mahu mesti ada tanda sijil halal kalau benar-benar halal. Supaya orang-orang Islam tidak terkeliru dengan tiga-tiga istilah tadi. Dalam soal agama antaranya. Dalam teras politik, masalah terbesar kita ialah perpecahan Melayu. Saya sangat bersetuju. Terlalu banyak parti politik. Di dalam Dewan ini pun saya ucapkan terima kasih kerana wakil-wakil daripada 13 parti-parti politik Melayu Islam berada di sini. Tetapi kita tetap berpecah, ya. Dan orang Melayu sebenarnya telah hilang keyakinan terhadap politik. Hilang. Syurah nasional ni kita kembalikanlah. Kita menyatukanlah pemikiran di kalangan kita. Dan kita lihat keresahan orang Melayu hari ini terbentuk daripada 4 dimensi terbesar. Soal kedudukan, akses, kepercayaan dan imajinasi masa depan sebagaimana disebutkan tadi. Maka ini bukan soal siapa berkuasa, tapi soal apakah bangsa ini masih merasa dilindungi, didengar dan dipimpin dengan arah yang jelas. Kita perlu jujur. Melayu hari ini tidak lemah kerana kekurangan bilangan. Melayu menjadi lemah apabila kekuatannya berpecah, suaranya bercabang dan tindakannya tersusun. Ada pemimpin politik yang setiap waktu khianat. Bergabung dengan siapa pun khianat.
tolonglah buang khianat tu. Belajarlah ikhlas supaya Melayu dan Islam bersatu. Sebab itu, politik Melayu tidak boleh lagi terperangkap dalam politik reaksi, politik marah dan politik maki hamun. Politik Melayu mesti bergerak kepada politik pembinaan dengan membina institusi, membina keyakinan dan membina penyelesaian. Maka, Mesyuarah Nasional mesti menjadi wadah tetap untuk menyatukan pandangan Melayu secara matang, bukan emosional. Ia mesti merangkul seluruh parti politik, seluruh NGO Melayu Islam, dan saya kira pada hari ini seluruh wakil-wakil NGO berada di Dewan ini untuk bersama-sama. Yang tepuk kurang ni pasal apa? Kurang ke NGO? Kita menghargai juga para ilmuwan berada di sini. Para ugamawan termasuk 2 mufti berada dengan kita hari ini. Ahli-ahli profesional, individu profesional Melayu ada di sini. Saya kagumlah anak-anak muda berada lebih ramai daripada kita. Dan tentunya pemimpin masyarakat sivil dalam penyatuan, dan kita berfikir sebagai satu agenda yang lebih tersusun. Dalam teras ekonomi pula, kita mesti mencuba sebaik-baiknya untuk orang Melayu tidak hanya dibantu untuk bertahan. Kita perlu mencipta seluas-luasnya peluang yang boleh mengubah kehidupan dan struktur ekonomi yang membolehkan mereka naik kelas, to be upgraded to higher class. Data yang dibentangkan tadi memberikan isyarat yang serius. Gaji median Bumiputera masih jauh lebih rendah. Dan 40% isi rumah Bumiputera berada di bawah paras atau pendapatan asas kehidupan wajar. PAKW. Ini menunjukkan masalah ekonomi Melayu bukan sekadar soal sikap individu, tetapi soal jurang struktur yang mesti diperbetulkan. Bantuan tetap penting, tetapi bantuan bukan strategi jangka panjang. Strategi sebenar ialah pemilikan, kemahiran, pekerjaan bergaji tinggi dan munasabah, akses modal, akses pasaran dan penguasaan sektor masa depan. Sebab itu, agenda ekonomi Bumiputera mesti digerakkan dengan lebih berani. Saya kagum dengan keberanian Tan Sri Syed Zainal. Beliau bukan sekadar bercakap, beliau telah membuktikan. Dengan keterlibatan beliau dalam pelbagai sektor perniagaan dan ekonomi. Beliau menyarankan MARA, Raju, GLC dan GLIC mesti diberi mandat yang jelas sebagai enjin pembangunan Bumiputera. Dan organisasi ini mesti disatukan, jangan berlawan, bersaing sama sendiri. Mesti ada penyatuan, tidak kan? Kalau PM bagi kepercayaan pada saya sanggup untuk menyatukan mereka semua dalam satu High Level Council, HLC. Dan kita mesti juga melahirkan lebih ramai champion Bumiputera dalam sektor strategik. Saya bersetuju. TVET, AI, koperasi, ekonomi digital, tenaga baharu, industri halal, pertanian moden dan berteknologi tinggi. Saya lihat, tadi rumusannya ekonomi Melayu tidak boleh lagi bergerak dengan serpihan peluang. Ia mesti dibina sebagai satu ekosistem lengkap. Khususnya atas dasar
Putra 35 yang dibina melalui modal, latihan, teknologi, pasaran, bimbingan dan pemantauan. Kebetulan saya diberikan pertanggungjawaban untuk mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pemandu kepada Kongres Ekonomi Bumi Putera ini, dan Bos Maidin ada di sini, is one of my committee member. Jadi ramai lagi ada di sini. Saya rasa ada tanggungjawab lah bagi mereka untuk sama-sama memahami apa yang dikehendaki oleh ahli-ahli dalam mesyuarat nasional ini. Saya fikir kita berikan penghargaan kepada mereka untuk bersama-sama. Kita mesti mengubah minda bahawa orang Melayu tidak akan bangkit dengan subsidi semata-mata. Orang Melayu akan bangkit apabila diberi ilmu, diberi modal, dan dibuka pasaran dan keberanian untuk bersaing. InsyaAllah kita boleh. Kita boleh. Kita telah membuktikannya. Dan kita perlu masa yang sesuai. Ketika saya meresmikan intellectual discourse, wacana intelektual ketika MARA merayakan ulang tahun ke-60, saya memberi peluang pada ahli-ahli majlis MARA, pengurusan MARA yang diketuai oleh pengurusi MARA, Daddy MARA, Dr. Ashraf. Kita ada 40 tahun untuk merayakan ulang tahun MARA ke-100 pada tahun 2066.